Assalamualaikum dan salam sejahtera. Umat Islam di Malaysia akan menyambut ketibaan 1 Syawal pada hari esok. Setelah melaksanakan ibadah puasa, kini umat Islam sedang giat untuk membuat persiapan dalam meraihkan kehadiran Aidilfitri yang mulia. Saya beli barang awal lah sebab dah dekat raya nanti kedai akan tutup. Jadi waktu sekarang ni kedai pun masih buka, jadi kita beli sekarang. Alhamdulillah. Ini apa boleh makan kat sini beli banyak sikit. Ni anak ramai. Nak buat rendang lah kat rumah. Yang itu banyak tu ni. Aidilfitri bukan sekadar perayaan dengan pakaian baru, juadah istimewa dan kuih muih. Ia juga merupakan tanda kesyukuran setelah berjaya menahan diri sepanjang melaksanakan ibadah Ramadan pada tahun ini. ليس العيد لمن لبس الجديد ولكن العيد لمن طاعته تزيد. Bukanlah raya itu bagi mereka yang berpakaian baru, tetapi raya itu bagi mereka yang ketaatannya kepada Allah bertambah padu. Tiada dulu, tiadalah lama. Ada yang menunggu, ada jualah yang menjelma. Penantian penuh sayang ayah dan moda ini dapat dikongsikan oleh Pakcik Saleh yang giat mempersiapkan segala coret warna dalam menanti kepulangan penyejuk matanya. Saban tahun, Pakcik Saleh akan ke kebun untuk mengambil buluh untuk dijadikan pelita tradisional sebagai penyeri warna-warni di malam Aidilfitri yang mulia. Macam bila setiap tahun kita kena tarik buluh buat apa persiapan malam 7 lekor nanti ke nak beriakan sambutan hari raya nanti kita akan pasang pelita. Nanti anak-anak balik boleh main bunga api, mercun, meriah lagi suasana hari raya. Pakcik buat pelita ni warna-warni biar cantik. Kita akan bersama wartawan bertugas di lokasi untuk melihat sendiri kesibukan warga Malaysia dalam persiapan pulang ke kampung. Alhamdulillah, tinggal berbaki sehari saja lagi untuk kita bertemu dengan Syawal yang mulia. Jadi hari ini saya bersama dengan seorang penunggang motosikal untuk saya menyaksikan ragam beliau untuk pulang ke kampung. Assalamualaikum. Siapa nama saudara? Aiza Pramdi Iwan, kerja di MTI, jadi guru. Ini nak pulang ke mana? Sekarang ni nak pulang ke kampung. Kampung abang kat mana bang? Melaka. Melaka. Apa ucapan abang untuk ibu dan ayah? Ibu ayah, saya nak pergi sekarang ni. Tunggu saya jap. Nama saya Saif Ahmad Muhammad Jasmine Zain. Abang kerja sebagai apa bang? Saya kerja sebagai pembaki kereta. Oh, dekat mana bang kerja? Dekat Taman Universiti. Oh, ni abang nak pulang ke mana ni? Saya nak pulang ke Kelantan. Kelantan, Masya Allah. Okay, apa ucapan abang untuk ibu dan ayah di kampung? Okey. Ibu ayah, tunggu saya kat sana ya. Saya nak jumpa ibu ayah. Saya sayang ibu ayah. Masya Allah. Okey, terima kasih banyak bang. Abang kerja kat mana bang? Taman Universiti. Oh, Taman Universiti. Oh, ni nak balik kampung ke mana bang? Ni nak balik Johor. Okey. Kat mana? Kat mana bang? Palu. Palu. Bang, nama siapa bang? Aidan. Aidan. Abang dari mana bang ni? Johor Baru. Baru. Ni abang nak balik kampung ke mana ni bang? Selangor. Selangor bang Oh, ni semua kawan-kawan ke apa ni? Kawan. Oh, abang belum kahwin lagi? Belum. Belum kahwin lagi. Okey bang, terima kasih bang.
yang menanti rasa gembira, yang dinanti rasa teruja. Itu bagi anak kejauhan yang pulang ke desa. Bagaimana pula yang kekal berkelana, yang tidak pulang, yang tak merasa kuih raya? Kita ikuti laporan mereka dari luar negara. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. ما اسمكم؟ اسمي نوفل. اسمي كوليش. اسمي مجاهد. طيب أعرف بنفسي. أنا عفيق. أنا من قناة الجزيرة. في هذا اليوم المبارك يمكنك أن أعطيني كلمة عن العيد. في هذا العيد المبارك بعد نصوم 30 يوما في شهر رمضان أكرمنا الله تعالى في هذا اليوم بهدية عظيمة لشكر الله على إتمام الصيام وقيام في رمضان وتتوج الطاعة. طيب ثاني ماذا تشعر في هذا اليوم السعيد؟ هنا نحتفل بالعيد المبارك بالسرور مع أصدقائنا وجيراننا العراق الطيبة. نتناول المأكولات والحلويات ثم زيارة جيراننا. طيب ومن أين أنتم؟ نحن من طلاب جامعة الأزهر بمصر نرحب بكم بعيد المبارك كل عام وأنتم بخير. Ramadan membentuk nilai insan untuk mengikuti aturan Tuhan. Syawal sebagai hadiah untuk kita nikmati atas kesabaran yang bakal diraih. Saya mewakili penerbitan MTI TV dengan lembaran mesra Salam Lebaran. Allahu Akbar walillahil hamd. Andai kita bersama, saling menghormati, saling memahami beza antara kita. Buang segala sengketa lama, dendam derita sesama kita. Suburkan kembali kasih sayang dari persaudaraan sesama